Mak tengah menahan sabar ni. Anak-anak kita nak membesar. Kau tengok lah. Kau tengok kopiah. Kopiah ni dah jadi apa dah? Kopiahnya dah memang kuning-kuning. Diconteng pula dengan anak-anak kita yang nak membesar ni. Nampak? Yang ini pun sama, anak kita dah conteng. Lepas tu kau tengok dalam dia pun kotor. Dalam dia pun ada kuning-kuning. Laki kau ni kan suka berpeluh. Laki kau, laki aku, laki kita semua ni suka berpeluh. Nampak? Kuning-kuning ni aku nak gendam dengan sabun Kak Peri. Dia kata semua kuning-kuning ni semua boleh hilang. Jom kita gendam. Air ni putih air ni putih, tengok. Air ni putih kan? Kita masukkan dia terus. Masukkan dia. Kau tengok automatik terus bertukar air ni. Okey, yang ni satu kopiah tadi, yang ini dua kopiah tadi. Kita masukkan dia. Kita masukkan dia, kita encap-cap dia sikit. Kau tengok, terus nampak tak? Terus hilang. Encap sekejap je dah hilang. Marker-marker pen tadi yang anak-anak kita conteng tu dah hilang dah weh. Dah kembali putih berseri dah kopiah ni. Yang ini pula. Ni sebelum kita tunggu. Tengok air terus bertukar. Warna air tadi daripada putih dah terus keruh air dia. Sebab segala kotoran kuning-kuning, marker pen ni terus hilang keluar. Kau tengok, baru gendam untuk marker terus hilang. Dengan sabun badam memang boleh hilangkan segala kuning-kuning dekat kopiah ke, kat telekong-telekong kita kan. Kalau kita pakai kan basah-basah kan, ada air tak lalat tu kan. Kau gendam semalaman. InsyaAllah segala tak lalat kuning-kuning tu yang bawah-bawah dagu dekat-dekat sini tu semuanya hilang. Nanti nampaklah macam baru, padahal tak beli baru pun. Jangan lupa guna je sabun badam makeover ni, memang berkesan. Tak payah air panas. Kalau malam nak jerang air panas, pakai je air paip. Semuanya boleh hilang.